dorongan yang tak putus-putus. Kadang-kadang dia tak beli pun, yang berada di luar negara, hantar mesej, DM, berikan kata-kata semangat. Terima kasih lah. Percayalah, saya baca, saya tahu baik buruknya saya terima seadanya. Terima kasih kepada tim Karangcraft. Dah bertahun-tahun. Dia jangan tengok bila buku tu diterbitkan. Lihat 2 tahun sebelum tu. Dan nak setiap minggu kita bersama. Terima kasih. Dan saya harap ini bukanlah buku terakhir yang akan diterbitkan. Akan ada banyak lagi. Cuma alang-alang saya dah ada kat sini. Saya suka kacau orang sebelah saya. Saya dah keluarkan 2 buku. Persoalannya bila Bella Sheila nak keluarkan buku utamanya? Betul, banyak soalan ni. Ini kita tak ada plan saya nak kacau. Lepas ni saya kacau pula. Dia tahu ya, okey. Bila nak aku keluar buku, dia sabar ya, episod Sadiq tunggu pengakhirannya. Tunggu pengakhiran. Itu yang jawapan ni. Itu jawapan nakal lah. Kita tunggu, kita nantikan. Bila tu. Ini kita follow lagi lah, insyaAllah. Sebab dia memang suka, Bella suka menulis. Bella ada banyak sifat Bella tulis. Memang kalau tengah free kan, karena mesti nak menulis. Jadi insyaAllah memang ada perancangan, but not anytime soon. Tapi nanti dah saya cakap. Baik, kita doakan moga